Hari ni kita orang ada aktiviti laut. Yo, let's go. What time? Sekarang 7.14. Kita ada 38 minit. So I think better wider susukan dia. Dia rasa dia suka. Sebab first time Wada beli. Dia kena boleh makan. Jadinya nanti nak buat aktiviti kan kalau dia lapar. So Wada bagi dia makan biskut. Wada rasa dia suka. Dah boleh keluar ke? Apa? Dah boleh keluar ke? Peganglah. Dah boleh keluar. Tak nak keluarkan. Tak nak keluarkan. Nanti ya, keluarkan. Nanti lah. Dah. Tak nak. Kamera dia bawa, bateri dia bawa kan? Bawa. Naki, say hi. Hi Naki. Oh, aku berdua tu. Baik. Ketang bunyi. Oh itu bunyi ketang. Betul boleh tanya apa benda tu. Itu dah tak aku rasa tak apa dah. Ini tu. Cewa. Muka dia geram. Bah. Je awak. Ada cermin mata kan? Dia ada cermin mata. Bukan biasa-biasa dia. Tu. Sini. Sini. Aki. Aki. Tu naik boat tau. Aki. Suka-suka enggak kau jadi orang nangis. Bibi berbirak lagi. Ya, sebab dia putih. Tak. Sebab kuat juga bunyi dia tadi cepet tu. Aku ingat benda apa. Rupanya tiap. Sebelah sana. Tak ada. Tak ada sebelah sana dia tarik tadi sebelah kanan tu. Lepas tu dia ni kan Dah lepas. takut Edward tidur. Tu pun dah menguap, dah menang-menang. Kalau naik boat tidur senang. Bukan boleh haji sangat ni. Tahu hilang. Tapi kita dah pernah pergi. Ya je lah Didi ni. Ya je lah Didi ni. Nyaki kecil-kecil dah pergi redam. Oh, pegang. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Come back. Boleh ke? Oh boleh. Ni nanya. Tu lah tu. Jaket dia ada ke ni? Ada. Nanti kita ambil. Okey, baik. Ni tarik ni. Dah terbalik. Better. Mana ya? Anak kiri. Mana baby? Ni. Ni ibu. Sekejap, racikkan dulu. Okey. Nak kita buat panjangkan sikit yang. Ya. Jangan kita sini. Satu lagi. Dah. Okey. Dia sisa je ni. Dia tengok pandai kan? Pandai kan? Main apa tu? Nanti jangan bagi dia pegang tu Dah. Astaga. Anak kita. Aku dah ikan. Macam ni. Lana haza wa ma kunna lahu mukrimin.
Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah ribuan rahmat-Mu pada kami hamba-Mu. Jadikan perkara utama dalam susunan doa yang dipanjatkan kepadamu, ya Allah. Kami memohon akan kekuasaan-Mu supaya selamatkanlah perjalanan pergi dan balik kami dalam menjalankan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam tu. Ya. Tak tahu ada mana. Wah, sini. Dia tak susah gitu. Kedai Reda. Hey. Ni budak first time baru naik boat. Pegang elok-elok tau. Dia nak keluar ni. Duduk. Gambar. Sini. Rakam lah. Jalan. Ha. Ready ada. Kepala tahu itu. Kita orang dah sampai. Kita rekam ni. Kau dah tahu. Dah, ini juga tempat baru. Hari tu kita orang lepas ni makan. Yang belah sana tu mimpi. Bibi tengok hijau dia. Nampak je. Air dia cantik. Okey. Okey, sini poin pertama kita. Sini kita panggil Patah Teluk Dalang ataupun kawasan ni Turtle Point. Sekarang ni kita sini kita berhenti untuk buat water confidence lah. Hak mana tak pandai berenang, kita akan ajar berenang dulu. Hak mana tak pandai pakai Google, kita akan ajar dulu. Ingat safari tak boleh pakai sini. Dia hanya Google saja. Baik. Boleh Mana boleh kita nak dulu? Kita duduk sini dalam 35 minit ataupun 40 minit. Bergantung keadaan masa lah. Kalau rasa tak layak, kita panggil naik, kita tengok penyu je lah. Boleh Baik. Bagi Google. Oh, kena belajar dulu. Tapi saya dah pro. Alamak. Pelagars. Tadi dia kata kena longgarkan. Boleh dah tunggu. Kejap lah nak dulu. Kalau tunggu list tak ada. turun Ada dulu je ada. Boleh belakang tu boleh turun je dulu. Pakai esok tak? Pakai. Ya. Esok pergi lagi. Ha. Terang. Pergi dah turun dulu. Biarlah mak. Biar mak. Betul tak? Kain lepas tak? Bawa hidung ah. Ada tak tudung ke apa ke? Okey tak? Boleh tak? Betul. Masa tu hidung tu dia memang tak ada nafas ikut hidung, nafas ikut mulut. Hai. Dia kena nafas ikut mulut ni. Jadi yang dalam ni. Tapi bibir biar duduk luar pada getah. Jadi dia Apa cakap nak senyum? Tarik. Lepas tu bila berenang, benda ni jangan ada ketang.
Dia mendengar Ni, yang tu. buka atas buka air. Awak nafas nanti pakai ni. Pakai mulut. Kita akan sentuh. Contohnya yang benda ni masuk air. Kita pakai tiup. Ha, gitu. Ini Mas. Ambil. Topi tak dapat. Tu anak kita bagi dia orang ni. So guys, tapi kena ni. Dia bobo-bobo. Dia kena dia punya muka. Cepat. Dah bagi tadi nak tegak. Ini apa aku buat? Kalau duduk dekat tempat dalam tau. Kalau duduk tempat dalam, biasa kalau kebanyakan orang jadi gini lah. Bila pakai leher jaket dia jadi gini. Kalau nak stabil balik kena kayu tu kena kayu kuat sikit. Baru dia akan duduk gini. Satu, dua, tiga. Wow, penatnya bapa berenang. Aku nak turun sebab ni. Pegang. Nak kak? Satu kak? Berapa sediakan air? Dah. Kena air sejuk. Bagi Kak Anna balik. Dia makan ni. Dia suka dia nak. Okay, sini checkpoint kedua kita. Sini orang panggil turtle point lah. Sampai jauh.
Abang aku dah macam apa dah. Jom. Anak aku punya buku dah. Kan aku kan perut kosong kan. Jadi muntah. Kau ambil Coca-Cola tu. Lagi sedap. Tu memang terus dulu. Ya. Banyak sangat ngomelnya. Bab dik, bab. Nampak muka. Nyam. Muka tu macam dua si. Asal kau dah? Bebek. Asal kau dah? Dua, tiga. Oh, ombak satu. Berkencing dekat kolam. Malam nak boleh kencing dekat kolam. Cepat tadi. Lengur dah ni. Pandai lela renong. Kena boost. Lompat je dari situ. Takut apa bawah tu air lah. Relax. Aku dah semput dah ni nak. Tak apa. Cik tak? Ipang. Nak suruh cakap sikit.
Apa? Tak kisahlah. Suka hati aku je nama kau suka hati. Yang mana nak datang ke Pulau Redang boleh ambil package dengan Ashabul Sufi. Ashabul Sufi cover package day trip ke Pulau Redang, Lang Tengah dengan Bidong. Tapi kebanyakan day trip ke Pulau Redang lah. Yang mana nak datang ke Pulau Redang musim ni bulan 5 masih banyak lagi slot kosong yang boleh. Kalau nak tengok view Little Maldives. Suara hang ni banyak. Ada kadang-kadang shoot yang dengan penyu apa semua dia yang ambil kan? Ya. Ni orang dia. So kalau korang ada GoPro ke ada kamera ke yang boleh masuk dalam air tu, kau boleh suruh dia ambil kan? Nama siapa? Ifat? Nama Ifat. Ya, boleh cari dia. Okay. Okay, tamat. Jangan lupa follow TikTok Kus. Okay, TikTok. Jangan lupa follow TikTok Kus Redang Day Trip. Okay, mantap. Itu yang saya punya sendiri lah. Nak pegang sendiri, pegang sendiri. Cakap lah. Cakap apa? Promote lah awak punya servis. Kalau saya tak pandai, kalau Ipak pandai? Dua kena. Dua-dua kena? Ya. Ada. Tahu biar dia pegang, biar dia pegang. Lepas tu saya tak biasa. Alah, cakap lah. Ipak! Tadi. Dah, dia dah kena. Ipak! Hey! Sikit je kan? Jangan lupa datang Redang je lah kan? Okay guys, jangan lupa datang Redang Kami, saya Ifak, Yani Ilham, kami kru daripada Ashabul Service. Yang mana nak datang ke Pulau Redang boleh cari kami, tim Ashabul Service. Lagi lah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.